Yo guys, welcome to the video. Hari ni kita ada something agak special nak kena buat sebab aku dah janji dekat dalam aku punya main channel katanya akan travel daripada KL ke Johor menggunakan Proton E-Mas 7 menggunakan satu single charge saja. So boleh travel ke tak? Kalau orang Johor nak travel ke KL ke Johor, korang patut tengok video ni sebab menariknya Johor ni ada banyak charger dekat R&R tau. Bayangkan dekat sini juga korang boleh nampak TMB, Shell, apalagi Tesla dan Gentari, macam-macam lagi dah yang ada available untuk korang sebenarnya charge. Tapi perlu ke untuk korang charge dekat semua tempat tu? Ataupun mungkin korang just pergi terus ke Johor je daripada singgah dekat tempat-tempat yang mungkin korang rasa macam well patut singgah untuk pergi tandas je. Aku akan singgah juga tapi bukan untuk charge, tapi singgah untuk pergi ke tandas sebenarnya. Okey. Ataupun makan sebab aku belum makan lagi pagi dan juga belum makan tengah hari nanti. So untuk bateri aku dekat sini dah travel daripada KL. Sekarang ni aku ada dekat R&R. So aku dah sampai sini pada pukul 9. Yang mana nak travel daripada KL ke Johor makan mileage sampai 310 km. So kereta ni ada 410 km of range. Kalau kan apa yang aku praktikkan dekat Terengganu hari tu, kita boleh travel tak ada masalah dan bateri kita masih lagi banyak. So untuk travel KL ke Johor ambil jarak dalam 310 km. So dekat situ benda ni sepatutnya dapat handle well je. Even aku boleh overspeeding sikit untuk sampai dekat sana. Itu yang aku akan buat rasanya. Tapi tengoklah macam mana. Kalau aku rasa yakin, aku akan buat. Tapi kalau aku rasa tak yakin, aku takkan buat. So ini dia kereta Proton E-Mas yang aku dah wrap. Yang korang boleh nampak dekat sini. Warna yang cukup menyelah, cukup cantik kan. Betul tak? Puji-puji sikit. And bateri pun dah penuh aku charge semalam. So kita dah bergerak pagi ni pada bateri percentage dalam like 99% sebab aku travel kan. So setting yang kita akan gunakan pun almost the same saja kalau ikutkan. Kalau aku boleh tunjukkan dekat korang sini, ni aku punya battery percentage 94% yang mana aku buat tadi. Range dalam 387. Johor nak pergi ambil jarak dalam 310 km je. Aku boleh tunjukkan dekat korang kat sini, nampak? Dalam 294 km sebab aku dah travel tadi kan. Ni dekat Selangor dah ni kalau ikutkan. Ataupun mungkin Negeri Sembilan. Aku tak pastilah. Aku punya setting macam biasa. Bila aku travel, aku akan pastikan vehicle setup aku menggunakan regenerative braking paling tinggi. Aku akan gunakan eco mode untuk travel kali ni. Dan juga aku akan disablekan ataupun aku tak gunakan ICC tu ataupun autopilot lah. Boleh kata secara ringkas lah. Okay. So ni adalah setup. Ada orang komen juga, Fazli, kau punya aircon buka berapa kipas untuk apa kau punya Proton E-Mas ni? Sepanjang perjalanan aku dekat Terengganu tu adalah 1% saja. Mungkin korang tanya juga kenapa 1%? Sebab kereta ni ada tinted, ada blind, sejuk. Dia tak adalah panas macam normal punya kereta. Kalau korang nak tahulah. So that's a good thing bila korang drive Proton E-Mas. It's that good so far lah. Sebab baru lagi lah. Boleh kata macam tu lah. Okay. So aku tak nak buang masa lagi dah. Jom kita travel ke Johor dengan aku daripada KL ni. Let's go. Alright guys, kita dah pun sampai dekat Melaka. Sekarang ni kita dah travel dalam 140 km of range daripada KL ke Melaka dekat sini. So dia tengah-tengah antara KL ke Johor. Battery percentage aku sekarang ni tinggallah 58% ataupun 60% pendek kata. And aku bawa ni pun sebenarnya dekat kawasan highway sini sebenarnya daripada KL ke Melaka, dia banyak surfing tau, dia banyak row tau. Maksudnya dia tak banyak resistance ataupun orang kata bukit sangat. Dia ada bukit tapi taklah setinggi macam yang ada dekat Karak. And pemanduan yang cukup berbeza sebab aku boleh katakan yang kalau korang bawa dekat Karak, korang akan dapat banyak regenerative braking tau. Tapi kalau dekat sini semua jalan flat. So korang ada rolling
dan juga korang takkan ada resistance yang banyak sangat. Even aku rasa angin dekat sini agak membantulah sebab aku tekan pedal pun tak kuat pun. And still dapat reach 120 km per jam. Aku bawa ni kebanyakannya adalah 110 km per jam ke bawah. Dan bila capai 120 km per jam tu pun dia bukan atas aku tekan untuk sampai macam tu. Dia ikut rolling, dia ikut angin dan juga lagi mudah untuk capai dat 120 km per jam dan ke atas. Aku memang tak tekan langsung. Ini cara sama yang aku bawa masa aku pergi dekat Kuala Terengganu hari tu. But kebanyakan jalan dekat sini macam aku cakap flat dan juga senang untuk korang keep at 110 km per jam. Kita hari dekat tengah-tengah, kita akan pergi terus ke Johor nak tengok berapa lagi bateri percentage yang tinggal. Korang boleh tengok dekat aku punya meter. Hai. So ni adalah aku punya bateri sekarang 58% dengan tinggal lagi 247 km yang aku boleh travel. So sekarang dah pukul 10.30 yang mana kita akan travel nanti probably ambil dalam masa 1 jam lagi tu ataupun 1 jam setengah untuk sampai ke Skudai Johor. Sebelum tu aku nak bagi tahu juga kereta ni ada 2 orang dekat dalam, which is aku dan juga seorang lagi. Kemudian ada juga luggage yang aku bawa dekat sini. So dia bukan kosong Luggage yang aku bawa pun memang betul-betul besar tau. So ni luggage yang aku bawa. Tengok, besar ni, bukan kecil dan juga berat lah berbanding dengan, kalau kan dia sama berat lah macam yang sebelum ni. Other than that, tak ada dah yang aku boleh cakapkan dengan apa yang aku bawa dekat dalam ni. Even aku punya laptop pun aku tak bawa tau. Alright, so korang dah faham apa yang aku dah bawa, berapa laju yang aku tekan, dan kita akan terus pergi ke Johor terus. Alright, let's go. Aku nak tunjukkan dekat korang juga yang ni adalah kita dah travel 150 km of range dengan bateri yang kita ada daripada 100% tadi. So sekarang tinggal 58% yang kita dah travel. Not even half kalau ikutkan bateri percentage yang kita dah guna. So guys, kita dah pun sampai dekat Johor. Ni adalah R&R Skudai. Mungkin korang kenal dengan landscape dekat sini ataupun mungkin Tesla Supercharger dekat belakang ni. Tu pun aku rakam dekat sini sebab lighting kat sini cantik tau. And aku tak block mana-mana charger. So battery percentage bila sampai dekat Skudai R&R Johor ni adalah 8%. Dan kita actually dah travel on a single charge sampai ke sini 320 km. So dekat situ korang mungkin akan cakap, Fazli, kita lost another like probably 50 km macam tu kan. Betul. Tu pun sebabkan aku tak perasan yang aku sebenarnya dalam comfort mode. Aku tak tahu bila aku keluar pergi tandas kan. Lepas tu dia tukar mode sendiri. So aku travel dengan mode comfort. Dan aku perasan dekat sini perjalanan daripada KL ke Johor ni langsung tak ada regenerative braking yang constant. Maksudnya aku tak dapat langsung energy balik bila aku tekan brake, ataupun basically tak banyak lah regenerative braking yang aku boleh dapat dengan highway daripada KL ke Johor ni. Quite disappointed with it, tapi ni adalah jalan yang paling flat yang aku pernah try. Tapi aku berminat juga nak tahu kalau kita travel ke Penang nanti. So tu stay tuned for that lah. So aku nak tunjukkan dekat korang apa yang aku dah travel menggunakan Proton eMAS ni. Aku punya battery percentage macam korang nampak 8% lagi yang tinggal. And then range tinggal 34 km sahaja lagi. Macam korang tengok juga aku tak onkan super endurance mode. Mungkin tu salah satu faktor aku dapat sampai range macam ni. Kita tengok dia punya mileage statistik. So ni adalah aku punya stats, that is aku punya trip kali ni. Oh ni salah ni kot. And then average speed ni sebenarnya salah tau. Average speed kalau kau tengok dekat sini yang dia tulis 48 km per jam. Tak, aku langsung tak travel 48 km. And even yang ni pun
salah juga. Yang ni bukan 84. Aku memang constantly drive dalam 110 km per jam, even lebih sikit. Dia taklah over sangat. So kita punya travel dah makan 4 jam dekat sini sebab aku ada rehat juga tadi. And kita punya travel 313 km, dalam 320 km lah. Kita dah travel dengan a single charge daripada KL sampailah ke Johor. So kita punya makan dekat sini korang boleh tengok 16.2 kWh. Ada orang kata ni actually tinggi, tapi inilah cara yang aku normally travel untuk capai dalam sesuatu tempat. Ataupun mungkin korang pun kalau kekalkan 110-120 km per jam akan dapat korang punya consumption macam ni lah. And aku boleh anggarkan yang korang akan dapat travel dalam 300 km of range dengan single charge daripada kereta Proton E-MAX. So guys, itulah dia. Aku travel daripada KL ke Johor Bahru ni dengan a single charge. Range yang aku dapat adalah 320 km. And aku tak perlu nak charge dekat mana-mana R&R, kecuali aku singgah dekat sini untuk makan dan alang-alang aku charge juga. Kalau kan aku nak pergi je charge dekat tempat lain tadi sebab alang-alang kita dah dekat situ kan. And banyak je charger dekat kawasan R&R, dekat sepanjang perjalanan dan juga dia orang punya highway ni. Yang tu aku agak jealous lah sebagai orang yang duduk dekat Pantai Timur. Dan aku nak tengok juga macam mana belah-belah Penang ataupun dekat Kedah sana nanti. Other than that, kalau korang nak tahu kereta ni boleh travel dengan jarak 410 km, and then dia punya top speed aku pernah capai sampai 185 km per hour, and then 0 ke 100 km per jam tu ambil masa dalam 6.9 saat, which is fast daripada most kebanyakan kereta, even lagi laju daripada kereta Honda Civic. Apa lagi yang aku boleh cakap, banyak juga barang yang aku bawa, that is 2 penumpang dan 1 luggage. So yeah, itu sahaja. And komen dekat bawah apa lagi yang korang nak aku test dengan Proton E-MAX 7 ni. Sebab next trip adalah, yes, akan ke Kedah ataupun Penang. Nantikan kalau korang nak jumpa dekat Penang pun bagi tahu awal, so that aku boleh bagi tahu dekat dalam YouTube ataupun dekat dalam aku punya Instagram. So jangan lupa follow dan juga subscribe ke YouTube channel KL Drive untuk tahu lagi tentang all things kereta elektrik. Seperti biasa, kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Cuba komen juga, aku nak tahu korang berminat tak nak tengok aku buat berapa kos untuk charge penuh kereta ni. Ada 60 kWh, and korang nak tahu berapa dia punya kos untuk charge kereta ni dengan AC dan juga DC charging. And even kalau korang nak tahu tentang dia punya kelajuan tu, daripada 0 sampai 100% ataupun daripada 20% sampailah ke 80%. Komen juga, aku nak tahu. Alright guys, bye.